Polis Kelantan membuka siasatan berhubung penyebaran fakta dan maklumat tidak sahih berkaitan kes pembunuhan seorang penuntut Kolej Politek Mara KPTM Nur Fisha Zulkifli, 19 tahun yang ditemukan maut dengan 61 kesan tikaman di Ketereh Jumaat lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmad berkata, siasatan itu dibuat di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata pihaknya memandang serius penularan hantaran di media sosial yang mengaitkan latar belakang suspek serta penggunaan gambar rasmi beliau bagi menarik perhatian awam. Katanya terdapat paparan tajuk sensasi dan tidak tepat yang boleh mengelirukan selain tindakan mengeksploitasi kenyataan rasmi pihak polis dengan cara dimanipulasi atau ditokok tambah. Jelasnya pihak polis turut mengesan penggunaan logo rasmi PDRM tanpa kebenaran sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah kandungan tersebut merupakan kenyataan rasmi pihak polis. Sehubungan itu, orang ramai diseru agar lebih bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial dengan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan kesahihannya serta mengelakkan daripada membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan polis.